Berdiam sejenak, resapi keindahan sebuah legenda. Malam ini, kami membawa anda menyusuri warisan Myanmar di mana sejarah, simbol dan fantasi bersatu menjadi satu karya yang hidup. Busana ini lahir dari 3 simbol agung Myanmar, burung merak, pagoda dan bunga angsana. Terinspirasi daripada legenda Puteri Merak, rekaan busana ini memancarkan kesesuaian dan keagungan. Ini adalah aura Sang Merak, legenda Myanmar yang dihidupkan kembali melalui fashion lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan dari barisan wakil dari Kolej Dato' An. Di hari ini kami membawakan busana bertemakan burung merak yang dinamakan sebagai The Beauty of Peacock. Okey, berdasarkan dalam menghasilkan busana ini, kami menggunakan 100% menggunakan 70% daripada bahan kita semula, iaitu daripada atas sampai ke bawah kami menggunakan guni bagi menggantikan fabrik kerana guni lebih kuat, lebih kukuh dan mudah untuk dibentuk. Dalam di sini kalau boleh lihat, di sini kami menggunakan penutup bekas plastik yang untuk menjadikan hiasan, dan di sini kami menggunakan CD kerana bila CD terkena lampu dia akan mengeluarkan satu kilauan ataupun cahaya, di mana dalam budaya Myanmar cahaya ini merupakan keberkatan daripada Sang Buddha. Untuk ke bawah kami menggunakan tudung botol plastik yang mana kami menyusunnya dalam bentuk kelopak bunga. Untuk bahagian ekor burung merak kami menggunakan kertas manila lama, dan pada bahagian belakang kami menggunakan plastik sampah yang berwarna-warni bagi membentuk simbolik bunga angsana. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Itulah dia Kolej Dato' An. Wah, warna-warni betul KDO malam ni. Yelah Iman, saya rasa macam tengah tengok Miss Universe. Yang ni saya suka. Macam ni. Baiklah, dipersilakan panel juri dengan sesi soal jawab. Tanya Kolej Dato' An, betul ya? Okey, saya suka gabungan sayap tu. Macam saya suka cara penggayaan model tu membawa pakaian tu. Dia pandai carry pakaian tu. Cuma ada sedikit penambahan. Props belakang tu apa guna dia? Saya tak tanya apa guna dia props di belakang tu. Okey, saya menceritakan sedikit tentang kisah sebenar busana ini. Busana ini sebenarnya diinspirasikan daripada kisah Puteri Merak, di mana seorang puteri telah disumpah menjadi seekor merak oleh seorang suami kerana keangkuhan akan
kerana keangkuhan dan kesombongannya terhadap kecantikannya sendiri. Jadi kegunaan pagoda ini adalah kalau juri perasan tadi ada gerakan tarian, itu menandakan bahawa Sang Merak berasa sangat menyesal akan tindakan tersebut. Jadi dia menggunakan kuasa magicnya untuk merayu kepada Tuhan supaya memaafkan tindakan beliau tersebut. Okey, tapi pendapat saya kalaulah istana tu diterapkan pada pakaian Itu bukan istana, itu merupakan pagoda ataupun kuil. Okey, kuil ya. Ya, Okey, betul. kuil tu diterapkan pada pakaian tu lebih menarik dari segi warna, dari segi structure. Pagoda tu lebih nampak gong dia pada pakaian tu. Itu penambahan mungkin akan datang lah Alright. So far pembawakan model tu yang membantu pakaian tu sangat membantu ya. Alright, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih pihak